Apa khabar rakyat Malaysia? Alright, ini message yang tolong kalau boleh share, tolong share. Kalau korang tak buat likes pun saya tak kisah. Isu yang Sincu tu, engkau dah hina. Engkau jangan cakap teknikal, ini zaman moden, zaman komputer. Engkau dah mengaibkan nama negara, imej negara. Engkau dah memalukan, menghina jalur gemilang, termasuk rukun negara. Dan kau tak mematuhi perlembagaan. Sebagai rakyat Malaysia lah, saya tak kisahlah orang lain cakap apa, politik ke apa, lucukan kewarganegaraan editor-editor tersebut. Kalau kerajaan ini gagal minta maaf, kerajaan ini kerajaan yang saya boleh anggap sebagai kerajaan gagal. Sebab ini orang cakap ini membabitkan maruah negara, imej negara. Kalau jalur gemilang pun korang tak boleh settlekan, tak payah duduk Malaysia. Biar lucukan kewarganegaraan, duduk dalam hutan, baru kau tahu betapa indahnya, betapa harmoninya, betapa amannya duduk di Malaysia. Itu saja daripada saya. Tolong lucukan kewarganegaraan. Kalau tak, minta maaf, saya nak ulang balik, ini kerajaan yang gagal.